Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Syah Bandaraya hebat bersama. Saya Nur Hazrin Adawiyah Dan saya Nur Kasih Iman. Kami merupakan wartawan anda untuk Liputan TV PSS Pada hari ini. Hari ini, 12 Mac 2025, Bersamaan 11 Ramadan 1446 Hijrah, telah diadakan Majlis Merewang Bubur Lambuk di SMK Syah Bandaraya. Di belakang saya merupakan pelajar, guru dan pentadbir yang sedang menyediakan juada bubur lambuk. Di sebelah saya merupakan salah seorang pelajar yang turut serta dalam merewang bubur lambuk pada hari ini. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Nur Farisha Akilah. Saya terlibat dari program tersebut. Baiklah Farisha, apa perasaan anda selepas menyertai majlis pada hari ini? Saya rasa seronok bila saya dapat bekerjasama dengan kawan-kawan, cikgu, dan bagi saya benda ini adalah memori untuk saya dan ramai lagi. Okey, baiklah. Terima kasih Farisha sebab meluangkan masa untuk menjawab soalan saya pada hari ini. bersama saya Zafran Azlan Rizal. Okey. Harid. Setakat ni apakah progres yang telah dilakukan? Ya, kita dah bos semua bahan, tinggal tunggu siap. Ada apa-apa tambahan? Semoga pahala kita dirahmati pada bulan Ramadan ini. Amin. Terima kasih. Di sebelah saya ialah Pengetua SMK Syah Bandaraya, Puan Rusli Zawati yang mesra digelar bonda, dan juga Puan Hanizan PK Pentadbiran. Bonda, apakah objektif aktiviti bubur lambuk pada hari ini? Okay, sebenarnya program Bubur Lambuk Mega yang kita adakan di sekolah pada hari ini tanggal 12 Mac 2025 bersamaan dengan 11 Ramadan 1446 Hijrah adalah untuk mengeratkan lagi lah hubungan silaturahim antara guru-guru dengan murid-murid dan komuniti setempat, ya, bagi mengada atau bagi memasak bubur lambuk untuk diagihkan pada semua murid sekolah kita. Baiklah, Puan Hanizan pula, apakah perasaan Puan Hanizan dapat menyertai dan turut sama dalam program ini? Okay, program ni sangat bagus, ya, sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan ni, ya, kita mengadakan satu program bubur lambuk, ya, untuk semua warga SMK Syah Bandaraya, ya, kerana sesungguhnya kita Syah Bandaraya hebat bersama. Baiklah, terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama-sama dengan saya. Dapat kita lihat bahawasanya bubur lambuk merupakan satu juadah istimewa pada bulan Ramadan. Oleh kerana bubur lambuk disediakan secara beramai-ramai, bubur lambuk memberikan satu sentimental value bahawasanya kerjasama dan kesepakatan masyarakat amat penting. Ya, betul tu Hazrin. Bubur lambuk mempunyai sentimental yang penting bagi masyarakat. Baiklah, kita sudah berada di penghujung video ini. Jangan lupa like, share, Komen dan subscribe TV PSS SMK Syah Bandaraya. Bye.